Sementara itu, ribuan umat Islam dijangka membanjiri Jalan Bukit Bintang malam ini bagi menyertai program Quranik Madani Night Reset Bersatu dalam Saf. Program ini menghimpunkan masyarakat pelbagai latar belakang dalam satu ruang kerohanian di tengah ibu kota. Untuk mengikuti perkembangan terkini di sana, kita terus berlintas langsung bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu. Silakan Rahman. Minta maaf ya, kita nak live. Baik, terima kasih Izzah dan juga penonton. Jika Izzah dan juga penonton dapat dengar sendiri bergemanya zikir-zikir yang berada di sekitar Bukit Bintang ini. Dan pada ketika ini saya berada di Quranik Madani yang berlangsung di Bukit Bintang ini. Seawal jam 6 petang lagi saya telah pun menghadiri dan umat Islam sekitar Bukit Bintang ini telah pun mengimarahkan Quranik Madani pada malam ini. Dan ketika ini saya tidak berkeseorangan, bersama saya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan. Assalamualaikum Dr. Terima kasih kerana bersama Berita Al-Hijrah pada malam ini. Jadi Doktor, hari ini saya nak tanya macam mana dengan program Quranik Madani pada hari ini dan kenapa memilih Bukit Bintang sebagai lokasi untuk Quranik Madani pada kali ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Malaysia, hari ini merupakan hari yang begitu hebat sekali. Walaupun dalam keadaan hujan lebat, tetapi orang ramai berpusu-pusu datang untuk berzikir, bermunajat, bersalawat. Dan kita adakan program Quranik Madani ini di Bukit Bintang untuk memberitahu kepada semua bahawa negara kita sememangnya mempunyai ramai yang cintakan keamanan, cintakan kedamaian, perpaduan, dan kita bawa program ini. Program yang penuh dengan ketenangan. Kita ada tausiah, tazkirah, kita ada salawat, berzikir. Jadi kita nak ajak kepada semua untuk kita hidupkan Malaysia ini dengan dakwah, dengan ketenangan, kedamaian dan keamanan. Doktor, jika doktor dapat saksikan sendiri pelbagai lapisan yang hadir pada Quranik Madani pada malam ini. Jadi doktor rasa sejauh mana program sebegini mampu mendidik jiwa terutamanya untuk golongan muda ini sendiri? Baik, program ini sebenarnya kita sudah lakukan sejak agak lama, tetapi ianya berlaku dalam skala yang kecil. Jadi kali ini kita ingin amplify untuk memperbesarkan lagi program-program ini dan ianya dilakukan dengan lebih teratur dan sistematik. Hari ini Alhamdulillah kerjasama dengan tim PURIS, dengan agensi awal agama, JAKIM, YADIM, YAPIM, kemudian ada daripada JAWI, MAWIP dan sebagainya. Dan inilah yang kita inginkan, iaitu kerjasama di antara semua pihak untuk kita membawa mesej Madani itu sendiri. Iaitu mesej kita nak bawa adalah pendekatan kita, pendekatan yang sederhana, pendekatan yang mengajak semua untuk kita bersatu padu, pendekatan yang mengajak untuk kita menghormati. Dan inilah yang kita cuba lakukan. Hari ini kita cuba tengok pelbagai lapisan masyarakat hidup dan beramah mesra dengan penuh kegembiraan. Dan ini yang kita nak bawa, satu aura baru Malaysia yang cintakan perpaduan, yang memperkukuhkan ukhuwah lagi. Doktor, kita tak nak program ini berakhir setakat di sini saja. Jadi kita nak tahu apa harapan daripada pihak doktor sendiri bagi memastikan Quranik Madani ini terus akan seperti mana yang kita ingin wawarkan bahawa program ini bukan bermula pada malam ini saja. Kita akan teruskan lagi dengan lebih teratur dan sistem dan lebih ramai lagi yang akan bersama-sama. Jadi kita ingin bawa semua, bukan sahaja agensi-agensi kerajaan tetapi juga daripada masyarakat sivil, NGO, kemudian rakan-rakan korporat untuk kita bawa. Kerana mesej kita ingin mewujudkan negara Malaysia yang harmoni, yang hormat menghormati dan di mana, walau di mana saja kita boleh membawa sebarkan kebaikan. Jadi kepada semua, kempen kami adalah sebarkan salam, kita kawan, kita sebarkan keamanan, perpaduan, insya-Allah kita boleh membentuk Malaysia yang gemilang.